Bismillahirrahmanirrahim. Key Performance Indicator bukan satu dokumen yang hanya ditonton untuk tatapan umum. Ia merupakan satu manifestasi dokumen yang mempunyai nilai rasa, nilai tanggungjawab serta nilai cinta untuk mencapai visi dan misi organisasi. Ayuh semua, saya akan rungkaikan Key Performance Indicator Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan 2025 satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bagi tahun 2025, Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan akan menumpukan kepada gerak kerja bagi mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Sebagai Pegawai Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan, saya akan merungkaikan KPI yang telah dibina berdasarkan 3 teras strategik yang digagaskan. Yang pertama, pembudayaan sekolah berkualiti. Bagi memastikan semua sekolah di daerah Seberang Perai Selatan diterajui oleh pemimpin sekolah dan guru yang berkualiti serta berprestasi tinggi ke arah menjana kecemerlangan dalam pelbagai aspek. Yang kedua, peningkatan kemenjadian murid secara holistik. Murid yang mencapai potensi diri dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri dalam akademik, kurikulum dan sosial. Dan seterusnya, yang ketiga, kecekapan sistem penyampaian dan tadbir urus, yakni mentransformasi sistem penyampaian dan tadbir urus yang cemerlang ke arah peningkatan kelulusan, integriti, kecekapan, perkhidmatan dan pengurusan. Kita mulakan dengan penyataan KPI. Yang pertama, pengupayaan status cemerlang dalam Anugerah Kecemerlangan Institusi Pendidikan Madani AKIPM. Pada tahun 2024 sifar pencapaian, dan pada tahun 2025 kita mensasarkan 3 status cemerlang. KPI yang kedua iaitu peningkatan murid layak sijil pelajaran Malaysia. Pada tahun 2024 kita mensasarkan 90.82% dan pada tahun 2025 kita mensasarkan 92.93%. KPI yang ketiga iaitu peningkatan grade purata daerah bagi sijil pelajaran Malaysia, iaitu pada tahun 2024 kita mensasarkan 4.72 dan pada tahun 2025 kita mensasarkan 4.43. Seterusnya KPI yang keempat iaitu peningkatan peratus bilangan murid cemerlang A, iaitu pada tahun 2024 kita mensasarkan 2.85% dan pada tahun 2025 kita mensasarkan 3.29%. KPI yang kelima iaitu peningkatan PNGK bagi peperiksaan STPM, iaitu Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia. Pada tahun 2024 kita mensasarkan 3.0. Pada tahun 2025 kita mensasarkan 3.2. KPI yang seterusnya yang keenam, peningkatan peratus murid lulus mata pelajaran Bahasa Melayu, iaitu 93.70 bagi
tahun 2024, dan bagi tahun 2025 kita mensasarkan 94.70%. Yang ketujuh, iaitu peningkatan peratus lulus mata pelajaran sejarah bagi SPM, iaitu pada tahun 2024 93.86%. Bagi tahun 2025 kita mensasarkan 94.86%. KPI yang ke-8 iaitu peningkatan murid tahun 6 boleh baca Al-Quran. Pada tahun 2024 kita mensasarkan 97.79%, dan pada tahun 2025 kita mensasarkan 98.04%. KPI seterusnya. KPI yang ke-9 iaitu peningkatan peratus MBPK berada dalam kebolehpasaran, iaitu pada tahun 2024 iaitu 87.20%, dan sasaran kita bagi tahun 2025 iaitu 89.20%. KPI yang ke-10, peningkatan nisbah rekod bacaan murid melalui program Galakkan Membaca Nilam. Pada tahun 2024, TOV kita adalah 1:45, dan pada tahun 2025 kita mensasarkan 1:50. Seterusnya, bagi KPI yang ke-11, meningkatkan minimum skor penilaian kendiri kompetensi PKK dalam Kompas 2.0, iaitu sifar pada tahun 2024. Pada tahun 2025 kita mensasarkan 56. Seterusnya, yang ke-12, meningkatkan enrolment murid menengah atas. Pada tahun 2024 kita mensasarkan 90%, dan pada tahun 2025 kita meningkatkan sasaran kita kepada 97%. Seterusnya, KPI yang ke-13, meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah. Pada tahun 2024 kita mensasarkan 91.75%, dan bagi tahun 2025 kita mensasarkan 93.0%. KPI yang ke-14, meningkatkan peratus prestasi PAJSK daerah, iaitu pada tahun 2024 kita mensasarkan 78.75%, dan pada tahun 2025 kita mensasarkan 80.00%. Bagi KPI yang ke-15, iaitu meningkatkan bilangan pingat emas dalam kejohanan MSSM, iaitu pada tahun 2024 3 kita sasarkan, dan bagi tahun 2025 kita mensasarkan 4 pingat emas. Seterusnya, bagi KPI yang ke-16, iaitu pengurangan bilangan sekolah audit berteguran bagi pengurusan kewangan dan akaun sekolah, iaitu bagi tahun 2024 tidak ada yang diterima, dan bagi tahun 2025 kita mensasarkan 0. Sebagai rumusan, di penghujung pembentangan ingin saya nyatakan bahawa apa yang kita rangkakan ini sebagai usaha untuk memastikan dan memacukan kecemerlangan pendidikan di daerah seberang Perai Selatan. Justru dalam tahun ini kita merangkakan KPI yang secara tersusun, bermula dengan pembugaran pembinaan KPI, seterusnya bimbingan pembinaan KPI secara bersemuka dengan pegawai DPPD, diikuti dengan pemukiman secara berfokus kepada sekolah-sekolah. Selesai daripada program peluncuran ini, kita akan memastikan KPI ini diwawarkan dalam kalangan warga pendidikan sama ada DPPD seberang Perai Selatan
sekolah, pihak ibu bapa dengan dipamerkan, dibincangkan dan akhirnya menjadi tanggungjawab kita untuk melaksanakan KPI ini yang akhirnya mencapai matlamat ke arah kecemerlangan pendidikan di daerah seberang Perai Selatan dan seterusnya dimanfaatkan dan dirasai nikmatnya oleh anak-anak kita yang diamanahkan untuk membimbing mereka. Ayuh seluruh warga pendidikan, marilah menggalas amanah yang kita pikulkan ini bersama-sama untuk mencapai gagasan yang kita bunyikan. Kita akan memastikan Pulau Pinang kekal sebagai peneraju transformasi pendidikan digital dan PPD Seberang Perai Selatan akan mencapai kecemerlangan melalui transformasi pendidikan. Saya yakin dengan dorongan pengetua dan guru besar serta pemahaman yang jelas rakan-rakan guru serta penerimaan langsung ibu bapa dan sokongan daripada anak-anak di sekolah seluruhnya, kita akan mencapai KPI 2025 dan anak-anak kita akan mendapat nikmat yang kita janjikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.